الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن
طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Al-Fadhil yang berusaha Ustaz Syahrin selaku pengarah bimbingan ibadat haji, Al-Fadhil Ustaz Khairul Basri dan asatizah al-kiram, dhuyufur rahman, tetamu Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama sama-sama kita rafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ni insya-Allah kita sama-sama mengambil pengajaran tadabbur daripada surah As-Saff. Surah As-Saff. Surah As-Saff, Saff tu apa maksud dia? Barisan. Ni kita kena rebut dalam Saff ni. Kan? Saff ni barisan. Terutamanya bila mana kita solat, Saff kita kena rebut. Saff ni mana? Yang depan ke yang belakang? Yang depan kan. Kalau solat, softnya yang depan. Tapi ramai orang rebut soft belakang. Nabi kata soft depan ni, kalau kamu tahu kelebihan soft yang depan ni, kena ngundi je maksudnya. Dan kita sekarang open je. Silakan. Allahu Akbar. Rugi kita kan. Pahala yang sangat besar apabila di soft yang pertama, barisan. Maka Allah Ta'ala beritahu surah Saff ini adalah barisan. Nak beritahu kita ni kena ada dalam satu soft yang kuat, tim yang kuat dan pasukan yang kuat. Maka surah As-Saff surah yang ke-61 dalam Al-Quran, dan surah ini tergolong dalam surah Madaniyah dan ada 14 ayat, mengandungi 14 ayat. Dinamakan Saff kerana pada ayat yang keempat. Ayat yang keempat surah ini terdapat perkataan Saffa. Ya. Dalam perkataan Saffa yang bererti satu barisan. Ayat ini menerangkan apa yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala dan sesudah menerangkan apa yang Allah Taala murkai. Maka surah Saff ini Allah Taala mulakan dengan tasbih. Kan? Sudah tasbih. Tuan-tuan baca Quran ada 114 surah. Berapa surah yang mulakan dengan tasbih? Ada berapa? Boleh buat kuis malam ni. Kita baca kan surah yang mula dengan Saff dengan tasbih. Surah ini mulakan dengan tasbih. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kita baca surah Al-Jumu'ah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kita baca surah Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Kan? Artinya dalam Al-Quran ini ada 7 surah yang dimulakan dengan tasbih. Dia panggil surah Al-Musabbihat. Surah Al-Musabbihat. Surah yang dimulakan dengan tasbih. Maka Allah Ta'ala beritahu kepada kita perkara yang utama kepada kita ialah di antaranya kita kena bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ayat yang ketiga diterangkan bahawa Allah Ta'ala murka kepada orang yang hanya pandai berkata-kata saja tetapi tidak melaksanakan apa yang diucapkannya. Ramai orang sekarang ni cakap tak suka bikin. Dan janji dicapati bukan ditepati. Jadi ini semua Allah Ta'ala tak suka. Allah Ta'ala murka manusia yang begini sikapnya. Kan? Yang dia hanya pandai cakap, buat tak. Dia pandai berjanji tapi tidak tunaikan janji.
Dan pada ayat yang keempat diterangkan bahawa Allah Subhanahu wa taala menyukai orang yang mengamalkan apa yang diucapkannya, iaitu orang yang berperang pada jalan Allah dalam satu kumpulan, dalam satu barisan. Itu namanya saf. Maka surah As-Saff ini di antara isi kandungannya, semua yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, anjuran supaya kita ni berjihad pada jalan Allah. Dan kita sekarang ni berjihad ni tuan-tuan. Kita jihad harta kita. Kan? Nak boleh datangkan buat haji ni bukan senang lah. Berpuluh tahun tu daftar haji baru dapat. Jihad harta, jihad nafsu, jihad apa lagi? Tenaga. Semua. Dan semua tuntutan untuk kita berjihad pada jalan Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala beritahu tentang pengikut Nabi Musa AS dan juga pengikut Nabi Isa AS. Kenapa mereka ni? Kerana mereka pernah mengingkari ajaran Nabi mereka. Maka peringatan kepada kita supaya kita jangan menjadi orang yang melanggar perintah Rasulullah SAW sebagaimana pengikut Nabi Musa dia langgar perintah Nabi Musa. Yang ke isi kandungannya juga adalah ampunan Allah dan syurga dapat dicapai dengan iman dan berjuang menegakkan kalimah Allah dengan harta dan jiwa. Duyufur Rahman, tetamu Allah Subhanahu wa taala. Maka surah Saff, surah Saff ini di antara karakter perkara yang perlu ada kepada kita adalah tentang kesedaran untuk kita bertuhan, untuk kita berakidah dengan akidah yang sahih, akidah yang sebenar. Di mana Allah Subhanahu taala beritahu kepada kita dengan Allah Taala mulakan dengan bertasbih. Dalam karakter surah Saff juga mengajak kepada kita supaya proaktif. Supaya kita ni buat kerja yang sebenar. Kita kena berdisiplin. Kita kena jujur. Dan kita kena sabar. Jadi, ayat yang tuan-tuan baca, kita kembali kepada surah Saff, di mana Allah Subhanahu wa taala beritahu yang pertama ialah supaya kita mulakan dengan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Taala beritahu kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa huwal azizul hakim. Segala yang ada di langit dan yang ada di bumi tetap mengucapkan tasbih kepada Allah, dan dialah yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Tuan-tuan, kita diminta supaya bertasbih kepada Allah pagi, petang, siang, malam. Beza orang yang hidup dengan orang yang mati, apa dia? Bezanya adalah zikrullah. Orang yang sentiasa bertasbih kepada Allah. Orang yang sentiasa zikir kepada Allah. Hati kita perlu hidup. Hati kita, roh kita perlu hidup. Maka makanan dia adalah tasbih. Makanan dia adalah zikrullah. Kan? Setiap kali kita selepas sembahyang, subhanallah, tasbih. Alhamdulillah, tahmid. Allahu akbar, takbir. La ilaha illallah, tahlil. Tengok. Kita diajar supaya sentiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, malam ini ustaz nak beri kepada tuan-tuan amalan tasbih yang tuan-tuan kena baca sampai mati. Kalau tuan-tuan nak terima ilmu ustaz, tuan-tuan kena beramal sampai mati. Tak boleh beramal hari ni aja.
Ustaz nak bagi apa? Ustaz nak bagi zikir supaya tuan-tuan senantiasa berzikir. Ada 7 zikir yang guru ustaz dulu dihadiahkan pada ustaz. Dan ustaz beramal sampai sekarang ni. Yang tu ustaz nak supaya kita semua dapat bertasbih kepada Allah Ta'ala, dapat berzikir. Supaya hati kita hidup. Ketidak, mati kita. Dan makanan yang nak lazat-lazat. Tapi zikir tak mau. Sebenarnya kita sudah jadi apa? Bangkai bernyawa. Kita sudah jadi bangkai bernyawa. Sebab kita hanya makan saja roh, kita tak bagi makanan. Baik. Antara 7 zikir yang kita perlu beramal setiap hari. Pertama, astaghfirullahalazim. Mulakan dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja bentuk istighfar. Kan? Istighfar pendek ada, panjang ada. Yang pentingnya kita beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu yang paling pendek. Kan? Ada selawat yang panjang. Tuan-tuan rasa nak selawat yang panjang, silakan. Kan? Yang pentingnya kita berselawat kepada Rasulullah SAW setiap hari. Kita selawat pada Nabi ni, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, terus sampai dah kat dia. Tak perlu nak kirim salam pun. Hari ni ramai orang kirim salam. Tengok orang nak pergi haji, nak pergi umrah, kirim salam kat Nabi. Tak payah pun. Benda yang mudah je. Tuan-tuan selawat sendiri dah sampai dah. Online. Online. Apa kita nak susah kan? Kita ni buat benda yang menyusahkan kita lah. Nak cari orang nak pergi haji, nak cari orang nak pergi umrah, baru nak kirim salam. Benda yang mudah. Baik. Yang ketiga. Ya zal jalali wal ikram. Ya zal jalali wal ikram. Zikir yang ketiga. Yang keempat, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya. Semua zikir ni minimal 100 kali. Minimal 100 kali. Yang kelima, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya. Ni kita nak wukuf ni. Baca zikir ni. Kita nak wukuf ni, baca zikir ni. Sebab waktu wukuf kita ni 300 minit je tuan-tuan. Sebenarnya waktu wukuf tu hanya 300 minit je. Kita nak guna masa 300 minit itu seumur hidup kita. Alangkah ruginya kalau kita di padang Arafah duk sembang, duk benda hak lara. Rugi. 300 minit je tuan-tuan. Dah. Dan masuk waktu zuhur sampailah sebahagian daripada malam zikir pada Allah. Ulang. Perbanyakkan untuk kita zikir. 300 minit aja. Doa kat situ, zikir kat situ, solat kat situ, semua kat situ. Benda-benda lagu tak boleh, tak ada. Tak ada benda dah yang kita nak melalaikan diri kita. Allah Ta'ala dah bagi peluang kamu berada di padang Arafah. Tiba-tiba kita pada Arafah buat benda hak lara. Allahu Akbar. Rugi kita. Kan? Orang tak nak sembang dah sebenarnya tuan-tuan. Di pada Arafah ni tak payah sembang dah. Dah lama dah sembang dah. Ni pada Arafah buka kelab buat. Allahu Akbar. Kan? Macam-macam manusia. Walhal 300 minit itu untuk satu kali dalam seumur hidup kita. Baik, yang keberapa pula? Yang keenam. Yang keenam, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang ketujuh, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Sebab apa?
Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata kalimatani habibatani ila Rahman. Dua kalimah yang Allah Taala sangat suka. Kalimatani habibatani ila Rahman. Khafifatani 'ala lisan. Mudah kamu nak sebut. Thaqilatani fil mizan. Dan dia adalah sangat berat di timbangan. Di mizan timbangan kita hari akhirat. Iaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah, jadi ini yang kita kena amal. Artinya kalau tuan-tuan beramal 7 zikir ini, 7 tasbih ini, artinya satu hari 700 kali. Banyak tak 700? Banyak? Banyaklah sebab kita tak pernah zikir sebelum ni. Kita tak pernah zikir, rasa banyaklah 700. Tapi kalau kita dah sentiasa zikir, kita rasa sikit. Tuan-tuan akan ulang lagi. Pagi boleh 700, petang boleh 700 lagi. Tapi mula-mula ni susahlah. Kan? Apa pun perlu istiqamah. Buat daripada hari ni mula, hari wukuf, baca amalan ni sampailah kita mati. Kita basahkan lidah kita dengan zikrullah, hidupkan hati kita dengan zikrullah. Kan? Kita nak mabrur kan? Kita nak mabrur haji kita kan? Haji nak mabrur ni perlu kepada perubahan. Kita berubah. Daripada kita malas, jadi rajin. Berubah. Daripada kita tak berzikir, kepada berzikir. Apa saja perubahan ke arah kebaikan, maka insya-Allah mabrur. Allah Ta'ala akan beri kepada kita mabrur itu. Baik. Muslimin, musliman, dhuyufur rahman. Ayat yang kedua, Allah Ta'ala beritahu kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, kenapa kamu cakap tak serupa bikin? Allah Ta'ala tanya pada kita, kenapa kamu cakap tak serupa bikin? Yang kamu cakap A lah. Itu sepatutnya. Artinya apa saja percakapan kita, kan, maka itulah yang kita kena amalkan. Jangan kita cakap tapi kita tak buat. Kerana ini adalah di antara sifat orang munafik. Sifat orang munafik apa dia? Idza haddatsa kadzaba. Apabila bercakap bohong. Kan? Jadi Allah Taala bagi teguran kepada kita, yang kita cakap adalah perkara yang benar, dan apa yang kita cakap itulah yang kita akan lakukan. Apa yang kita cakap itulah yang kita akan amalkan. Maknanya kita konsisten dengan percakapan kita. Kita konsisten dengan perbuatan kita. Dan kita buat perkara yang benar, tepat dengan apa yang kita janjikan. Maka bila mana manusia ni cakap tak serupa bikin, Allah Ta'ala murka. Allah Ta'ala menyatakan kabura maqtan indallah. Sangat besar kebencian Allah. Allah Ta'ala sangat murka, sangat benci. Antaqulu ma la taf'alun. Kamu bercakap dan kamu tak buat. Allah Ta'ala sangat. Kamu suruh anak kamu buat baik, kamu sendiri tak buat baik, macam mana? Tak suruh bikin kan? Kamu bercakap tapi kamu tak laksanakan. Kita dalam ibadat, contohnya dalam ibadat dalam ibadat kita pada Allah SWT, kita nak berusaha sedaya upaya supaya kita ni senantiasa melakukan kebaikan sampailah kepada kita mati. Nabi SAW, Nabi kata apa? Idza aradallahu bihi 'abdan khaira.
ista'malhu. Wa kaifa yusta'malhu? Qal yuwaffiqullah. Yuwaffiqu li abdin, Allah Ta'ala bagi petunjuk kepada seorang ni lil amal salih qabla mautihi, iaitu dia akan beramal dengan amalan soleh sebelum dia mati. Apabila Allah Ta'ala menghendaki seseorang itu kebaikan, maka Allah Ta'ala berikan kepadanya untuk dia beramal. Sahabat tanya, bagaimana ya Rasulullah dia beramal apa? Iaitu Allah Ta'ala berikan kepadanya taufik dan hidayah untuk dia melakukan amal soleh sebelum dia mati. Kita semua ni datang haji, kan? Kita nak supaya Allah Ta'ala kekalkan momentum ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Ta'ala selepas daripada kita balik haji. Tuan-tuan akan tahu nilai diri tuan-tuan sebelum tuan-tuan datang haji. Macam mana ibadat tuan-tuan sebelum datang haji? Sekarang ni masa datang haji, macam mana ibadat? Hebat tak ibadat masa sekarang ni? Dengan sebelum ni, hebat tak? Hebat kan? Alhamdulillah. Lepas daripada haji ni, macam mana? Ha? Tak tahu lagi tak? Lepas balik haji ni tak tahu lagi ni macam mana ni? Kita nak yang kita hebat sekarang ni, yang itulah yang kita nak bawa bersama selepas daripada kita balik haji. Kan? Jangan jadi apa? Jangan jadi orang ni kata ni. Ni orang kata ni, bukan ustaz kata ni. Kan? Ada orang kata kita ni masa di Mekah, kita sekarang ni masa di Mekah. Orang kata apa? Hari-hari pergi Masjid Haram. Tapi bila mana dah balik Malaysia, haram ke masjid. Jangan jadi macam tu. Masa di Mekah, hari-hari ke Masjid Haram. Balik Malaysia, haram ke masjid. Sudah. Kita tak nak macam tu. Sebab apa? Ada orang dia rasa, oi, aku semayang ke Masjid Haram 100,000. Kan? Cuba kira berapa kali satu hari. Dia duk bangga dengan amalan dia. Jadi dia balik ke Malaysia, tak perlu pergi masjid dah. Banyak sangat dah pahala. Kan? Dah sekali semayang 100,000, banyak mana semayang. Kan? Ini orang tertipu dengan syaitan. Kita tak mahu. Kita nak istiqamah. Istiqamah. Tuan-tuan, sekarang tuan-tuan mencintai solat berjemaah. Lepas balik haji, teruskan untuk mencintai solat berjemaah. Dan itu kita nak istiqamah dalam ibadat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada kita ayat yang keempat, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengasihi orang yang berperang untuk membela agamanya dalam barisan yang teratur rapi. Itu panggil saf. Dalam barisan yang teratur rapi. Seolah-olah mereka ni sebuah bangunan yang tersusun kukuh. Tengok gambaran Allah Ta'ala beri kepada kita. Kan? Hidup kita ni kena bersatu hati. Hidup kita ni kena bermuafakat. Hidup kita ni saling tolong menolong. Hidup kita ni saling hormat menghormati. Itu yang ada. Kita datang haji ni, kita datang haji ni tuan-tuan, kita nak kukuhkan hablum minallah dan juga hablum minan nas. Itu. Jangan tuan-tuan rasa hebat, aku amalan aku sekian-sekian, tapi kita dengan manusia tak ada hubungan. Tak peduli dengan orang. Tak ada. Kita kena dalam keadaan kita sentiasa menghubungi dengan manusia.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya berkenaan dengan haji mabrur. Kita ni semua ni nak haji mabrur kan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, ma birrul hajj. Apa dia haji yang mabrur ni? Nabi beritahu kepada kita 3 ya. Walhal banyak sifat-sifat ciri-ciri haji mabrur, tapi Nabi kata 3 lah. Nabi beritahu 3 aja. Iaitu Nabi kata apa? Nabi beritahu haji, tanda ciri-ciri haji mabrur ni, pertamanya linul kalam. Apa maksud linul kalam? Cakapan yang sopan santun. Orang suka dengan percakapan kita. Ha? Sebelum ni kita bercakap, duk tengking, suara tinggi lah apa kan. Balik haji ni tukar. Cakapan kita yang lembah lembut, linul kalam. Artinya cakapan kita nasihat, teguran. Orang suka dengan cakapan kita. Kan? Ni orang sakit telinga dengar. Sebab apa? Keluar mulut dia laser kata. Keluar laser daripada mulut dia. Kita tak mau. Kita nak ubah mulut kita, cakapan kita, bukan duk mengumpat orang, bukan duk mengutuk orang, bukan duk caci orang, bukan duk hina orang. Ya? Kita tukar dengan linul kalam. Cakapan yang indah, yang sopan. Orang suka dengar. Yang keduanya Nabi kata apa? Nabi kata wa ifsya'us salam. Bagi salam. Apa maksud bagi salam? Bagi salam artinya kita tidak memusuhi dengan orang. Kita menghubungkan silaturahim. Itu tanda haji mabrur. Tuan-tuan duduk dalam satu bilik, dalam satu bangunan ni, semua ni kawan-kawan kita ni. Ya? Hubungkan silaturahim. Balik daripada haji ni ada alumni pula. Sambung. Macam ustaz, saya pergi mana-mana, saya telefon jemaah-jemaah yang saya. Kan? Ni saya, ustaz ada kat Johor ni. Oh, dia pergi layan dah kita. Kita menghubungi. Saya pergi Sabah, telefon jemaah Sabah. Kan? Kita ada kawan sebenarnya. Artinya kita kena hubungi silaturahim. Tapi kalau tuan-tuan balik, buat tuan-tuan seorang, macam tak pergi haji. Tak ada kawan haji, tak ada. Rugi kita kan. Jadi orang yang haji yang mabrur, dia sentiasa menghubung silaturahim. Yang ketiganya wa it'amut ta'am, bagi makan. Apa maksud bagi makan? Orang ni dia suka membantu, orang ni dia suka menolong orang. Balik Malaysia ni kena ada 3 benda. Itu namanya mabrur. Dah? Orang susah kita bantu, orang dalam musibah kita bantu. Dah? Kita suka tolong orang. Apa saja. Kita bersilaturahim, kita tidak bermusuh dengan orang, dan cakapan kita adalah cakapan yang baik, yang mulia. Itu yang kita nak. Muslimin, muslimat, duyufur rahman. Maka Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada kita, ada berapa minit ni? Ustaz, ada berapa minit Ustaz? Apa? 10 minit Boleh? Baik, muslimin, muslimat, duyufur rahman, tetamu Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah As-Saff, Allah Taala beritahu kepada kita ayat yang ke-9, di mana Allah Taala beritahu, ayat yang ke-8. Allah Taala beritahu apa? Di antara sifat orang kafir ni dia nak hancurkan Islam. Dia nak musnahkan Islam. Dia tidak mahu, dia benci dengan Islam. Maka Allah Ta'ala beritahu, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun.
Mereka sentiasa berusaha hendak memadamkan cahaya Allah. Iaitu mereka nak memadamkan Islam dengan mulut mereka, sedang Allah tetap menyempurnakan cahayanya, sekalipun orang kafir tidak suka akannya demikian. Nak beritahu orang kafir, dia usaha sedaya upaya dia untuk nak memadamkan Islam, maka dia pun buatlah dakwah. Dia nak padamkan Islam. Maka tuan-tuan, bagaimana cara mereka nak padamkan Islam? Pertama, mereka nak padamkan Islam melalui dengan sing-song, nyanyi-nyanyian, hiburan. Dia padamkan Islam melalui hiburan. Hari ini kan, orang buat macam-macam hiburan. Dengan hiburan tu tak semayang. Dengan hiburan, pakaian pun tak tutup aurat. Dia padamkan. Mereka cuba. Kemudian superstar S, dia mengagungkan, dia mengangkatkan darjat artis-artis. Superstar. Pemain bola, apalah semua benda macam tu. Selebriti. Alim ulama, tuan guru, mana? Orang tak kenal pun. Dia suruh kita ni duk suka. Oh ni superstar, yang ni superstar. Mana tuan guru kita? Mana ustaz kita? Mana apa? Orang tak kenal. Tak nak ikut. Dia padamkan kat situ. Kan? Yang ketiga, dia padamkan dengan seks. Dengan seks. Ramai orang hari ini terlibat dengan seks bebas. Tengok. Anak-anak kita di sekolah rendah, sekolah menengah, di universiti, hancur melalui dengan seks bebas. Tengok, ada rosakkan. Berapa ramai anak zina yang telah dilahirkan. Waliyahumma. Ni perancangan orang barat. Dia nak musnahkan. Macam-macam dia buat. Dengan liberal, dengan apa ikut suka dia. Kehancuran. Dia musnahkan. Yang keempat, apa dia? Mereka musnahkan dengan sport. S yang keempat, sport. Sport tu apa? Sukan. Bila letak bola sebiji di stadium. Stadium Bukit Jalil, final contoh. Bila letak bola sebiji aja, ramai orang tak sembahyang. Orang datang tengok bola tapi dia tak sembahyang. Kerana apa? Berebut. Nak sembahyang apa? Dah calar muka ni. Muka pekat dengan macam-macam warna. Nak sembahyang macam mana? Penyokong muka hak taksub tu. Habislah muka. Allahu Akbar. Dan yang kelima, S yang kelima apa? Dia ada 5 S. Orang kafir dia nak padam melalui dengan smoke. Tahu tak smoke? Rokok. Tuan-tuan datang haji. Tujuan datang haji ni nak berubah. Yang mana yang isap rokok tu, sebelum wukuf berhenti . Ni tak masa wukuf lagi banyak asap. Allahu Akbar. Ustaz mengajak semua supaya kita ni hari wukuf kita menghormati wukuf. Minta dengan Allah, ya Allah, cukuplah. Aku dengan asap ni banyak dah. Tenggelam aku dengan asap ni. Cukuplah. Berhentilah daripada kita melakukan kemungkaran. Sebab rokok-rokok ni, hukum dia apa? Sunat ke apa? Tak ada satu pun statement kata hukum rokok ni sunat. Tak ada lah. Banyaknya semuanya kata haram. Jadi kenapa kita buat benda haram dalam kita melakukan haji? Walhal apa? Masih syak ada? Baru masuk?
Ha? Allah. Baik. Allah Ta'ala beritahu al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji ni bulan tertentu, iaitu 1 Syawal sehingga 10 Zulhijjah. Faman faradha fihinnal hajj, siapa yang Allah Ta'ala fardukan kepadanya haji, fala rafasa, jangan melakukan rafas. Rafas ni maksud dia apa? Kamu suami isteri bersetubuh dalam masa ihram. Kamu bercakap benda-benda yang lalai, benda-benda yang lara, rafas. Kamu buat benda-benda yang melalaikan kamu, itu rafas. Wala fusuqa, jangan kamu melakukan benda yang fasik. Benda fasik ni benda haram. Apa saja benda haram? Dosa kecil, dosa besar, benda haram. Fusuk. Kita tidak boleh buat benda fasik. Benda dosa. Dalam kita buat haji, kita buat dosa. Apa faedah kita datang haji? Kita datang haji nak membersihkan dosa. Tapi kita datang haji, kita buat dosa. Duk mengumpat orang, duk mencaruk, duduk benda-benda fasik kita buat gitu. Wala jidala fil hajj, dan tidak boleh kita nak jidal, bergaduh, berbalah dalam masa kita melakukan haji. Jadi 3 larangan Allah Ta'ala ni. Kita buat haji jangan buat dalam ni. Sebab apa? Kita nak mabrur. Kita bercakap kita nak mabrur. Maka inilah 3 perkara asas kamu bila mana kamu nak mabrur, ni benda yang ni yang perlu kita jaga. Muslimin, muslimat, duyufur rahman. Allah Subhanahu wa taala beri tahu kepada kita bahawa Allah Taala mengutuskan rasul untuk selamat kepada kita, ialah kita kena ikut rasul. Kerana rasul itu penyelamat kepada kita. Rasul yang memberi kepada kita petunjuk. Dia datang rasul dengan petunjuk. Sebab itulah kita kena ikut rasul. Sekarang ini rasul tak ada. Yang kita kena ikut alim ulama. Al ulama warasatul anbiya. Kan? Kita kena ikut. Kita nak jadi baik, kita kena berkawan dengan orang yang baik. Kita nak jadi baik, kita kena duduk di persekitaran yang baik. Kita nak jadi baik, kita kena berkawan dengan orang yang lebih baik daripada kita. Kan? Itu kaedah dia. Dan kita nak jadi baik, kena cari tempat yang baik. Maka tempat yang baik adalah masjid, adalah rumah Allah. Cari masjid, cari surau, kan? Itulah tempat yang terbaik. Sebagaimana kita datang kat sini ni, tempat yang terbaik. Maka kita balik kat rumah pun kita nak tempat yang terbaik. Akhir sekali tuan-tuan, surah Saf mengajak kepada kita supaya kita ni Allah Ta'ala beritahu kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang beriman, mahukah aku tunjukkan sesuatu perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu dari azab seksa yang tidak terperi seksanya. Allah Ta'ala mengajak kita supaya kita ni buat bisnes dengan Allah. Kerana berbisnes, berniaga dengan Allah, untung. Berniaga dengan manusia, belum tentu untung. Ya. Orang berniaga hari ni, belum tentu untung. Ada untung, ada rugi. Ya. Yang lebih teruknya kena kencing. Scam situ scam sini macam-macam. Wali'auzubillah. Kita rasa nak untung, tengok kena rugi. Sebab apa? Sebab manusia tidak jujur. Allah adil. Allah dia jujur dengan kita. Maka Allah Ta'ala mengajak kepada kita, orang yang nak berjaya, orang yang dapat untung dengan Allah,
Pertamanya, tu'minu billahi wa rasulih. Hendaklah kamu beriman kepada Allah dan Rasul. Yang kedua, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kamu berjuang membela dan menegakkan agama Allah dengan harta kamu dan diri kamu. Dan kita kena berjihad pada jalan Allah. Bukan hanya berpada dengan aku sudah beriman. Jihad mana? Tak nak jihad. Tak boleh. Beriman, berjihad. Orang yang dapat, dia berniaga dengan Allah, dia kena berjihad. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika yang demikian itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu hendak mengetahui hakikat yang sebenarnya. Ya? Hakikat yang sebenarnya, tuan-tuan, kita menjadi orang yang beruntung ialah bila mana kita beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kita berjihad pada jalan Allah. Kena ada benda tu. Iman dan jihad. Kita datang haji ni jihad. Kan? Kita datang haji ni jihad. Kan? Maka jihad yang besar apa dia? Al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illa jannah. Jihad untuk mendapatkan haji yang mabrur, kerana haji yang mabrur itu tidak ada balasannya melainkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, bila mana kita ni Allah Taala bagi jaminan, bila mana kita berniaga dengan Allah, kita beriman dan berjihad, maka Allah Taala beritahu apa? Yaghfir lakum dzunubakum. Kamu beriman, kamu berjihad, Allah Taala akan mengampunkan dosa kamu. Kita semua nak masuk syurga kan? Nak masuk syurga kena tinggal 3 perkara. Tuan-tuan ingat Nak masuk syurga kena tinggal 3 perkara. Kena tinggal 3 perkara nak masuk syurga. Pertama, kena tinggal dosa. Kena tinggal dosa. Kita keluar daripada perut ibu kita ada dosa tak? Tak ada. Kita nak balik berjumpa Allah tanpa dosa baru boleh masuk syurga. Inilah peluang kita wukuf di Arafah, taubat pada Allah Taala. 2 hari ni tuan-tuan. Di padang Arafah menangis. Jangan di padang Arafah tuan-tuan tidak mengalir air mata. Kalau tuan-tuan tidak mengalir air mata di padang Arafah, something wrong pada tuan-tuan. Nak beritahu, kerahnya hati. Jangan kita rasa, ni nangis, aku tak nangis. Jangan kita rasa kita tak menangis, itu betul. Kita tak menangis, itu tak betul. Kerana apa? Hati kita keras, degil, lebih keras daripada batu. Nak masuk syurga kan? Tinggal dosa. Maksiat, cukuplah. Dengan apa yang kita dah buat tu dah cukuplah. Cukup. Yang kedua, nak masuk syurga kena tinggal apa? Tinggal sombong. Sifat sombong tuan-tuan kena tinggal. Jangan tuan-tuan sombong dengan harta tuan, kedudukan tuan, pangkat tuan, harta tuan. Jangan sombong. Allah Ta'ala bagi sekejap kan, pinjam aja. Jangan sombong. Syaitan kenapa tak boleh masuk syurga? Kerana sombong. Aba wastakbara. Dia enggan, dia sombong. Wa kana minal kafiri, dia termasuk orang kafir. Nak masuk syurga, jangan ada sifat sombong dalam diri kita. La yadkhulul jannah. Nabi kata tak masuk syurga. Man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal kibr. Orang yang ada dalam diri dia walaupun sebesar zarah sombong tu. Tu. Kena buang sifat sombong. Kita buang sifat sombong melalui apa? Istighfar tadilah. Yang Ustaz ada ajar tadi istighfar. Istighfar tu nak suruh kita buang sifat sombong itu. Yang ketiga, kita kena buang apa? Nak masuk syurga, kena buang sifat dendam. Kita tidak boleh berdendam.
Walaupun orang tu buat zalim, buat apa kat kita, kita tak boleh berdendam. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Kita kena beri kemaafan dan kita kena minta kemaafan. Kan? Kita tak boleh dendam. Walaupun orang tu buat macam-macam nanya kat kita, kita tak boleh. Sifat dia nak. Nabi, orang buat apa pun, dia doa apa? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, bagilah hidayah orang ni, dia tak tahu. Ya, tak ada dendam, tak ada. Walhal disakiti, dizalimi, tak ada benda. Jadi kita nak masuk syurga ni tuan-tuan. Tinggal dosa, tinggal apa? Sombong, tinggal apa? Dendam. 3 tu. Akhir sekali, bila mana kita dapat pengampunan daripada Allah, maka layaklah Allah Ta'ala kata apa? Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan dimasukkan ke dalam taman syurga yang mengalirnya di bawahnya beberapa sungai, wa masakina thayyibah, dan kamu berada di tempat tinggal yang baik dalam syurga, iaitu fi jannati adn, dalam syurga adn. Zadikal fawzul azim. Demikianlah kemenangan yang besar. Kita ni diukur kita berjaya atau tidak ialah bila mana kita masuk syurga. Bila mana seseorang itu dapat masuk syurga, maka itulah berjaya. Selagi mana kita belum dapat masuk syurga, maka kita tidak berjaya. Maka Allah Ta'ala mengakhiri surah ini supaya kita ni menjadi sebagaimana pengikut setia Nabi Isa AS yang dikenali sebagai Hawariyun. Pengikut setia Nabi Isa namanya Hawariyun. Pengikut setia kepada Rasulullah SAW namanya apa? Sahabat. Maka kita kena jadi orang yang setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mana kita menjadi orang yang setia, penyokong kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah dan laluan kita ke syurga Allah Taala bukakan jalan-jalan kita ke syurga. Mudah-mudahan sekadar itulah tadabbur surah Shaf, kita dapat memanfaatkannya insya-Allah. Dan Ustaz nak minta tuan-tuan supaya upgrade diri tuan-tuan, iaitu apa? Kita upgradekan diri kita dengan Al-Quran, dengan kita baca Al-Quran dengan makna. Kita baca Al-Quran 6,236 ayat itu baca dengan makna. Baca satu ayat, baca terjemahan dia. Baca satu ayat, baca terjemahannya. Dah cukup dah dengan amalan kita sebelum ni, kita baca Quran tanpa makna. Kita upgrade diri kita. Kita menunaikan ibadah haji ni, kita nak ke arah yang lebih baik. Maka baca Quran. Quran ada 604 muka surat. 604 muka surat, tuan-tuan baca satu hari satu muka surat, dah cukup dah. Satu muka surat tu baca dengan makna, dah cukup dah. Supaya kita faham Al-Quran dan kita dapat apa? Dapat sebagaimana Nabi kata, khairukum, orang yang terbaik di antara kamu, man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, mereka yang belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Nabi kata apa lagi? Nabi kata ahlul Quran ahlullahi wa khassatuhu. Ahli Al-Quran adalah ahli Allah. Ahli Al-Quran adalah VIP Allah. Tuan-tuan nak jadi VIP Allah, tuan-tuan bersama dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk daripada yang Nabi kata apa? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Quran. Quran itu akan memberi syafaat di hari akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk
daripada mereka yang mencintai Al-Quran, mereka yang beramal dengan Quran, mereka yang menjadi ahli Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah, ampunlah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa-dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Rahmatilah mereka sebagaimana mereka mendidik dan mengasuh kami sewaktu kami kecil. Allahumma ya Allah, ampunlah dosa-dosa anak-anak kami ya Allah. Dosa-dosa guru-guru kami ya Allah. Dosa-dosa ustaz-ustaz kami ya Allah. Dosa-dosa muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat dengan rahmat-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, kami berada di bumi Makkah Al-Mukarramah ini. Kami menunggu saat untuk kami berkumpul di padang Arafah. Allahumma ya Allah, permudahkanlah urusan haji kami ya Allah. Sempurnakanlah ibadat haji kami ya Allah. Jadikanlah kami ya Allah mereka yang diterima hajinya ya Allah. Mereka yang mendapat haji yang mabrur ya Allah. Allahumma ya Allah, tanamkanlah dalam diri kami kecintaan kami kepada Al-Quran, kecintaan kami untuk kami beramal dengan Al-Quran. Jadikanlah hati kami ya Allah hati yang lembut ya Allah, hati yang mendengar ayat-ayat Quran, hati-hati yang akan beramal dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Allahumma ya Allah, hiasilah diri kami dengan Al-Quran. Berilah nur cahaya kepada hati kami dengan Al-Quran. Berikanlah nur dalam kubur kami ya Allah dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya Allah, ya Hannan, ya Mannan, ya Zal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Allah, gugurkanlah dosa-dosa kami di padang Arafah. Gugurkanlah dosa-dosa kami ketika kami bermalam di Muzdalifah. Gugurkanlah dosa-dosa kami ketika kami bermalam di Mina. Gugurkanlah dosa-dosa kami ketika kami melontar jamrah. Gugurkanlah dosa-dosa kami ketika kami tawaf dan sa'i. Gugurkanlah dosa-dosa kami ya Allah sepanjang kami menunaikan ibadat haji. Ya Allah, ya Allah, kami ya Allah, kami memohon syurga-Mu ya Allah. Kami memohon rahmat-Mu ya Allah. Kami mohon kasih sayang-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, terimalah ibadat haji kami ya Allah. Terimalah umrah kami ya Allah. Terimalah sedekah kami ya Allah. Terimalah apa jua kebaikan yang kami telah lakukan kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.